Melati kuntum tumbuh di taman, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya ucapan, mohon sembah pembuka bicara. Jalan-jalan dari seberang, kaki sakit terpijak duri. Tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nadia Husna binti Nasrul Hafizi. Saya berusia 11 tahun. Saya bersekolah di SK Pulau Serai, Dungun, Terengganu. Kod sekolah saya ialah TBA 1012. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang doktor pada suatu hari nanti. Hobi saya ialah bermain badminton. Tidak sabar rasanya untuk saya berkongsi tentang novel yang telah saya baca yang bertajuk Semalam di Kampung. Novel ini dihasilkan oleh seorang penulis muda iaitu Ni Amirul Mukmin, terbitan syarikat Mika Mas. Novel yang memaparkan kehidupan masyarakat di kampung yang belum lagi dicemari arus kemodenan. Bermula dengan keterujaan Tok Wan dan Tok Nik menunggu kepulangan anaknya Azman ke kampung bersama isteri dan 2 orang anaknya. Encik Azman ingin menghabiskan cuti di kampung halamannya setelah lama merantau di luar negara. Pelbagai aktiviti yang dilakukan oleh Encik Azman sepanjang berada di kampung halamannya. Encik Azman ingin menerapkan semangat dan cara hidup masyarakat di kampung dalam diri anak-anaknya, Sani dan Saiful. Beliau tidak mahu anak-anaknya terleka dengan segala kemudahan dan kemewahan yang ada di bandar. Baginya, mereka perlu diberikan peluang untuk belajar menghormati kehidupan di desa. Pengalaman zaman kanak-kanak sangat cukup berharga dan kepayahan hidup dapat mengajar diri kita untuk terus berusaha. Pada permulaan novel ini memaparkan satu pengalaman yang berbeza dan baharu kepada Sani dan Saiful. Pada mulanya, kehidupan dan suasana di kampung tidak diterima Sani, namun keterujaan dapat dilihat dalam diri Saiful. Kehidupan menarik di kampung mula terasa apabila kedua-dua beradik ini dibawa oleh datuk mereka meredah bendang untuk mendapatkan hasil tangkapan iaitu keli dan haruan. Kemudian dibawa pula ke hutan untuk mendapatkan burung wak-wak yang dipasang jerat oleh datuk mereka. Mereka juga begitu terujak apabila berpeluang melihat kancil dan landak di dalam hutan. Segala pengalaman tersebut bukan sahaja mengajar erti kehidupan, malah mematangkan fikiran. Dalam novel ini juga dipaparkan kelebihan hidup di desa yang mana banyak hasil bumi yang boleh dimanfaatkan. Contohnya, dapat menikmati cendawan busut, pucuk paku, pucuk ubi, rebung dan sebagainya secara percuma dan berkhasiat pula. Keramahan masyarakat di kampung menambah hati Sani dan Saiful untuk berada lebih lama di sini. Wujud sikap saling menghormati dan menyayangi dalam diri warga kampung yang sudah semakin berkurang dalam diri warga masyarakat di bandar. Walaupun tidak saling mengenali, namun kanak-kanak di sini mampu menjalin hubungan mampu menjalin hubungan sebagai kawan dan bermain dengan tanpa hasad dengki. Kedua-dua beradik ini juga didedahkan dengan satu pengalaman yang cukup berharga, iaitu mempelajari seni mempertahankan diri silat. Seni ini bukan sahaja boleh mendisiplinkan diri, tapi mampu eratkan hubungan persaudaraan sesama masyarakat kampung. Kesimpulannya, novel Semalam di Kampung ini mempunyai banyak pengajaran. Antaranya, setiap orang perlu diberikan peluang untuk belajar menghormati kehidupan orang lain. Contohnya, kehidupan di desa. Novel ini banyak menerapkan nilai-nilai positif masyarakat di kampung dan membuka mata semua orang bahawa kehidupan di kampung bukanlah sesuatu yang membosankan, tetapi penuh dengan nilai-nilai murni yang tersendiri. Sisipan glosari yang terkandung pada halaman akhir buku ini membantu saya mengetahui maksud-maksud perkataan yang tidak saya fahami dan menambah kosakata yang sedia ada. Bagi diri saya, novel Semalam di Kampung ini sangat menarik dan tidak rugi. Kita membacanya kerana membaca itu jambatan ilmu.
Bunga seroja di atas bara, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan juga saya pohonkan. Sekian, terima kasih.